kata-kata untuk hari ni. Anak adalah salah satu punca rezeki dan juga satu tanggungjawab untuk kita galas. Hari ni aku tersentuh hati sikit dengan kata-kata daripada kawan office aku, yang mana planningnya malam ni aku nak pergi tengok wayang cerita Spiderman. Lepas tu aku nak lah hantar anak aku pergi mengasuh sebab pergi tengok wayang. Lepas tu kawan office aku ni kata, kenapa nak hantar anak pergi ngasuh semata-mata untuk tengok wayang? Kadang-kadang punca rezeki kita ni tersekat sebab kita abaikan tanggungjawab kita, yang mana anak kita ni punca rezeki kita, tapi kita tak jaga dia betul-betul. So bila disebut macam tu, aku macam tersentap dan juga aku macam betul juga apa dia kata. So jadi macam aku merenung, aku tengok-tengok balik, yalah, mungkin aku perlu perbaiki lagi diri aku. Dah jadi seorang bapak ni, tak perlu dah lah, ada mungkin benda yang perlu kita korbankan.